Sudah lama Abah pergi. Namun, setiap kali melihat gulai ikan sembilang, aku akan teringat akan malam terakhir kami bersama. Malam yang penuh dengan kasih sayang. Dan malam yang meninggalkan penyesalan buat kami semua. Aku masih ingat malam itu. Kami berkumpul lengkap sebagai sebuah keluarga. Alung ada. Acik dan aku tidak ketinggalan. Emak menyediakan hidangan kegemaran Abah, gulai sembilang yang sangat dirinduinya. Avira, makan ni. Bukan senang mak kamu nak masak ikan sembilang ni. Avira tak makan ikan lah, Abah. Kamu kena rasa. Sedap ikan sembilang ni. Ya. Mak kamu masak. Nah, Malam Abah itu, Alung dan Acik mula berbaik semula setelah sekian lama tidak bertegur sapa. Sedap. Aku fikir kebahagiaan itu akan kekal selamanya. Rupanya, aku silap. 3 bulan kemudian, musibah paling besar menimpa keluarga kami. Emak pergi menghadap Ilahi. Sejak hari itu, rumah kami tidak lagi sama. Aku kehilangan tempat bermanja. Tetapi aku tahu, orang yang paling kehilangan ialah Abah. Sejak emak tiada, Abah semakin banyak menghabiskan masa bersendirian. Apa yang difikirkan tu? Kadang-kadang, aku melihat Abah termenung lama, seolah-olah kamu pun sedang mesti akan berbual cakap dengan Abah, kan? kenangan. Tak adalah, Abah. Avira akan selalu ada dengan Abah. Doktor muda macam kamu ni, Avira, akan sibuk. Kamu takkan sentiasa ada. Lagipun kamu kerja kat hospital besar, mesti kamu akan sibuk. Avira dah mahu bertugas dekat kampung kita. Jadi hari-hari bolehlah Avira jenguk Abah dekat sini. Ya ke? Lega sikit Abah dengar kamu cakap macam tu. Baguslah. Aku pernah menolak cinta seorang lelaki bernama Dr. Luqman. Ramai mengatakan aku menolak Tuah kerana dia seorang yang berpangkat dan berharta. Namun, aku tidak sanggup meninggalkan Abah keseorangan. Bagiku, kasih seorang ayah lebih berharga daripada segala kemewahan dunia. Assalamualaikum, Alung. Waalaikumsalam, Vera. Vera, Abang ada dua Alung. Abang cakap, Abang ni saya nak makan gulai sembilang yang macam Mak masak. Lepas tu, Abang cakap juga, Abang rindu saya nak berkumpul macam dulu. Dan kita ramai-ramai ada makan sama-sama. Oh, tak apalah, Alung. Permintaan Abah begitu sederhana. Macam mana ya? Hanya mahu makan bersama anak-anaknya. Kami berusaha mencari ikan sembilang untuk memenuhi keinginan Abah. Walaupun ikan sungai agak sukar ditemui pada musim itu, kami tidak mahu menghampakan harapannya. Bang, ikan sembilang ada? Ada, dah berapa ekor ni? Saya nak 2 ekor.
kasih bang. Mungkin masakan kami tidak sesedap masakan emak. Kuahnya tidak sepekat dulu. Tetapi kami berharap setidaknya hidangan ini dapat menggembirakan hati Abah. Alung tidak dapat pulang Abah, Alung tak kerana dapat urusan balik. kerja yang tidak Kerja boleh katanya. ditangguh. Tak apa Vera. Abang faham Aku je tahu Alung Abah sibuk, kecewa. Ni Abang Sangat kecewa. Hilang kegemaran Abah. Harap-harap Abah suka lah. Tetapi mungkin tak sama dengan masa Abah dengan tidak Mak. pernah Dia menunjukkannya ke 9 Ya. di hadapan Nampak kami. sedap. Sebenarnya abang cuba. Sedap. Macam masakan arwah mak kamu. Bila abang rasa ni, teringat abang kepada mak kamu. Bila kita makan je lah dulu sikit. Okay, jom kita makan. Sedap. Bismillah. Sedap. Macam aroma kamu masak. Malam itu, Abah banyak bercerita tentang zaman mudanya sebagai seorang guru, tentang bagaimana susah payahnya membesarkan kami, dan tentang harapannya terhadap kami semua. Entah mengapa hati aku berasa tidak tenang malam Kalalah itu. semua anak abah ada malam ni. Kan bagus. Seolah-olah ada sesuatu yang akan pergi. Abah. Abah. Dah subuh ni. Abah. Abah dah masuk ya. Pada pagi Abah? itu, aku mendapat jawapan kepada keresahan yang aku rasakan semalam. Abah makan Abah. Abah telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya. Alung akhirnya pulang. Namun, semuanya sudah terlambat. Pulangnya bersama penyesalan yang paling berat dalam hidup. Kerana gagal memenuhi permintaan terakhir seorang ayah. Hari ini aku mengerti. Kadangkala ibu bapa tidak meminta wang ringgit, tidak meminta balasan kemewahan.
Mereka hanya menginginkan sedikit masa daripada anak-anak yang mereka sayangi. Dan apabila masa itu telah berlalu, ia tidak akan pernah kembali. Al-Fatihah buat Abah.